untuk bab 9 ini adalah tajuk warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey, yang kamu lihat di depan ni adalah berkaitan dengan istiadat pertabaran. Kita akan belajar berkenaan dengan sistem pemerintahan kerajaan di Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Kita sistem pemerintahan ni adalah yang kita wariskan dari zaman dahulu sampailah ke hari ini. Sistem pemerintahan beraja. Dan akan belajar bukan slide kan. So hari ini kita akan belajar Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Apa negeri yang kita belajar hari ini? Kedah, Kelantan, Perlis. Okey, baiklah kita tengok aspek pertama sistem warisan pertama sekali adalah kita tengok pada sistem pemerintahan beraja. Okay, kita tengok kegunaan gelaran. Tak semua kita panggil sultan. Tak semua kita panggil raja. Kita ada dua perbezaan. Contoh macam sultan, tidak untuk Kedah dan Kelantan kita panggil sultan. Kalau untuk Perlis kita panggil raja. Istiadat pertabanan. Kau tak cari dalam undur macam mana? Kalau diundur pun orang kat depan dia akan undur macam ni. Dia tak, kalau kita nak undur dia gini kan. Lepas balik. Tak, tapi dia akan walaupun tangga dia akan turun bawah ini. Kalau nak bagi kad ni adalah mudah untuk awak menjawab soalan. Sebab awak tak ada pegang handphone kan? Tapi awak boleh jawab gunakan ini je. Cara dia ada nombor tau. Setiap nombor ni ada nama dia. Ada A, B, C, D. A, B, C, D. Kalau awak nak jawab C, awak kena letak macam ni. Sebab C ke atas. Kalau awak nak jawab D, misalnya D terus kat sini. D kat sini. Awak kena terbalikkan macam ni. D. Boleh? Awak jangan senyap macam ni. Jangan senyap macam ni kalau tak boleh baca. Boleh? Kita nama je. Awak ingat awak nombor berapa? Nombor 6 siapa? Faizah? Masrah? Apa tak? Soalan yang pertama. Gelaran pemerintah tertinggi Perlis dipanggil apa? Bayangkan tangan. Ya, Faizah. Tak kena suara. Tengok. Nama awak dah purple tak? Kalau tak purple bagi tahu cikgu. Dah tak? Dah tak? Tengok nama awak dah purple tak? Ya, semua jawab betul. Okey, pemerintah tertinggi Kedah dan Kelantan digelar apa? Tengok nama awak dah terscan belum? Okey. Jawab. Betul. Ada yang jawab pembesar, ada yang jawab raja. Siapa tu? Next soalan. Soalan yang ketiga. Siapakah raja yang memerintah negeri Perlis dari tahun 2000 hingga kini? Tak, saya boleh sekarang. Tak tahu jawapan. Cuba tak? Nampak? Dia nampak nama awak kat mana? Ada seorang dia kat bawah ni ada yang duduk salah. Cikgu akan bagi kamu lembaran kerja untuk awak buat. Objektif lagi apa? Objektif untuk ada kebat, betul? Konsep kebat. Jadi kat sini kita akan belajar tentang cara menjawab kebat. Cikgu akan bagi seorang satu. Cikgu bagi masa 8 minit untuk buat. Lepas tu kita bincang jawapan sama-sama ya. Ashraf bacakan soalan pertama. Jawapannya apa semua?
dilaksanakan. Okey, teruskan macam mana? Ami, baca. Pada istiadat pertawanan sultan dilaksanakan dengan memulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat pembesaran dirajim. Terima kasih Ami, pandai, terima kasih. Okey, Sofia baca. Baca contoh warisan. Okey, apa contoh seni warisan? Apa dia?